Okey, tuan-tuan dan puan-puan, topik kita pada malam ini adalah kita nak belajar tentang trading. Saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan kelebihan platform Mumu ni untuk buat technical analysis. Kebanyakan orang biasanya bila bercerita pasal technical analysis ni, dia orang agak takut bila dengar pasal technical analysis ni. Dan bila dengar pasal technical analysis ni, satu benda yang dia orang risau ialah apa benda technical analysis ni sebenarnya kan. So, hari ini insyaAllah saya akan cuba share dengan tuan-tuan dan puan-puan maklumat ataupun kita share ilmu berkenaan dengan technical analysis ni secara komprehensif lah. Kita akan cuba. Dan yang paling menarik sekali, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak membuat technical analysis menggunakan platform, saya sangat recommend gunakanlah platform Mumu. Sebab apa? Platform dia dah complete dah. Semua dah ada. Dah tak perlu nak ada 2-3 platform. Kita ambil contoh ada setengah broker kadang-kadang kita nak beli guna platform lain, kadang lepas tu kita nak buat technical analysis, kita kena guna TradingView. So dia agak bercampur-campur lah. Okay, jadi dekat sini kita ada satu platform yang combine semua. Jadi kita tengok. Okay, pada malam ini kita akan tengok satu persatu bagaimana nak buat technical analysis dan bagaimana kita nak melihat pasaran dengan cara profesional melihat. Ini saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh aplikasikan dengan mudah hanya dengan menggunakan platform. Dan benda ni boleh dapat information ni memang kira kata ilmu yang boleh dipraktikkan secara rasional. Okey, pertama sekali bila kita buka platform Mumu, apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat? Tuan-tuan dan puan-puan boleh search apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak invest. Contoh, dekat dalam ni, tuan-tuan dan puan-puan nak invest di pasaran Malaysia. Boleh tekan pasaran Malaysia dan boleh cari apa nama saham yang tuan-tuan dan puan-puan minat. Okey, malam ni saya akan tunjuk satu saham. Kita kata Farm Fresh lah. Kita tunjuk Farm Fresh. Siapa tak tahu pasal Farm Fresh kan? Okey, Farm Fresh ni adalah salah satu saham yang kita panggil terkenal di Malaysia. Alamak, mana Farm Fresh? Okey, kita tekan ni. Kita tengok farm. Kita tengok stocks. Okey, kita tengok Farm Fresh. Okey, kita cari Farm Fresh. Malaysia Market. Sekejap saya tengok dia punya tickers dulu. Apa nama tickers Farm Fresh FFB. Patut tak jumpa FFB. Okey, dekat sini kita dah jumpa dah. Baik, di depan saya ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, ini adalah saham Farm Fresh. Saham Farm Fresh. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua tahu Farm Fresh ni buat apa. Dan yang paling penting sekali kita boleh lihat Farm Fresh ni kalau kita ikutkan, sebenarnya dia dah berada di antara tahap-tahap tertinggi lah. Berada di antara tahap-tahap tertinggi di dalam pasaran. Masa Farm Fresh buka dulu, saya ingat lagi masa dia buka itu harga dia baru RM1 lebih. Sekarang Farm Fresh dah naik RM3. Bayangkan itu dah peningkatan 100% daripada permulaan pelaburan. Okey. Tapi persoalan dia sekarang, biasa orang tanya kat saya, Cik Azmi, bagaimana kita nak melihat potensi saham tu dan bagaimana kita nak lihat kekuatan saham tu? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah buat kajian tentang saham, kita akan buat kajian pula tentang harga saham tersebut. Dan kajian dalam harga saham tersebut, ini yang kita panggil sebagai technical analysis. Analisis secara teknikal. Di mana dalam technical analysis ni, kita akan melihat pasaran mengikut apa yang kita panggil sebagai kita akan tengok pasaran pada harga tersebut.
So inilah satu benda yang technical analysis akan buat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, technical analysis yang saya suka gunakan ataupun yang paling mudah saya gunakan adalah MA. Okey, saya tulis dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Okey, MA. MA ni apa? Dalam bahasa dia adalah moving average. Ataupun dalam bahasa Melayu dia kita panggil sebagai pergerakan purata. Moving average. Okey, moving average ni tuan-tuan, dia adalah salah satu MA yang biasa trader-trader di luar sana gunakan untuk melihat harga. Biasa digunakan di luar sana untuk melihat bagaimana pergerakan harga. Dan MA ni biasanya kita panggil sebagai trend following indikator. Indikator yang digunakan untuk melihat trend. Okey, so faham saya cakap ni. Kalau ada apa-apa soalan nanti insyaAllah saya akan review balik. Biasa nanti boleh tanyalah di hujung, nanti boleh saya tanya lagi kalau ada soalan. Tapi di dalam sekarang ni, MA ni adalah trend following. Maksudnya kita nak tengok trend sahaja. Kita nak monitor trend. Kita tak merancang kita tak rancang market. Kita hanya tengok trend sahaja. Okey, baik. Bila kita bercerita pasal MA ni, dalam nak buat technical analysis, biasanya kita akan guna indikator. Okey, platform yang saya guna ni adalah TradingView. Maafkan saya, platform saya guna ni adalah Momo. Momo dia dah bagi indikator percuma. Tak payah bayar. Kalau tuan-tuan dan perempuan guna TradingView ke guna platform lain, biasanya nak guna indikator ni kena bayar. Okey, so dalam Momo ni dia dah percuma. Bila percuma, saya memang sangat galakkan siapa-siapa yang nak melabur dalam, kita kata nak melabur dalam apa-apa pasaran sekalipun, gunakanlah benda yang percuma. Jangan, tak apa kenapa nak bayar. Buka account, invest je dekat platform ni, dapat secara percuma. Okey, so inilah kelebihan dia. Baik, kita berbalik kepada indikator MA. Okey, kita tekan dekat sini. Tuan-tuan, bila saya guna indikator MA dalam platform Momo ni, kita automatically dah diberi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita boleh buat 10 MA, kita boleh letak kat sini secara free. Kalau kita pakai platform lain, platform online lain, kadang-kadang kita kena bayar. Kita kena bayar untuk guna indikator, kita kena bayar. Nak guna indikator kita kena bayar. So memang mahal lah. Indikator mahal lah. Tapi dalam Momo ni dia free. Tuan-tuan dan puan-puan boleh guna secara percuma. Okey, jadi bila dah dapat secara percuma, kita gunakan dengan baik. Okey, tuan-tuan, kalau dah ni kat atas ni tuan-tuan boleh settingkan nak tukar MA. So sebelum saya cerita MA tu apa, kita tengok dulu. Sebab kat depan saya ni dua-dua warna biru. Sakit mata lah, kita tak boleh nak bezakan. Jadi apa kata kita tukar satu jadi warna merah. Okey. So dekat sini kita ada dua lah. Nampak. Okey. Baik. So, apa itu MA? MA ni adalah moving average, ataupun dalam bahasa mudah dia, dalam bahasa Melayu dia ialah purata pergerakan harga untuk sesuatu aset tersebut. Okey, kita ambil contoh macam mana kita nak bentuk line-line ni. Tuan-tuan dan puan-puan nampak line-line ni. Setiap line ni mewakili tempoh waktu yang berbeza. Line warna biru ni dia tulis kat sini MA10. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak dekat atas ni kita tulis MA10. Line warna merah ni adalah MA30. Sabar, saya label dulu supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak Okey, saya label ini MA, ini MA10. Okey, nanti saya terangkan apa maksud MA10. Okey. So dia warna biru. Yang warna biru ni MA10. Okey. Dan yang warna merah ni pula adalah MA30. Sekejap saya buat dia punya label dia. Okey.
MA30. Okey. So dekat sini dia warna merah. Okey, nampak tak? MA30 dia warna merah, MA20, MA10 dia warna biru. Saya harap tuan-tuan dan puan nampak lah. Dekat sini nampak. Ni MA10, ni MA30. Dia warna dia tu berbeza, nampak? Warna dia tu berbeza. Okey. So jadi apa MA ni bagi tahu sebenarnya, tuan-tuan? MA ni dia sebenarnya dia nak bagi tahu kita tentang purata pergerakan harga. Okey? Purata pergerakan harga tu, apa maksud purata pergerakan harga? Setiap harga yang bergerak, dia mesti ada harga purata. Contohnya lah, daripada panjang ni sampai ke atas ni, kita ada purata pergerakan harga. Jadi MA ni, dia akan bentuk satu mathematical formula, calculation, dan dia bentuk titik-titik dekat bawah ni mengikut pergerakan harga saham tersebut lah, ataupun pergerakan harga aset tersebut. Okey, kalau 10 ni itu moving average. Yang 10 ni mewakili berapa hari harga tersebut. Ingat moving average adalah hasil tambah semua harga bahagi dengan berapa 10 ni, berapa hari harga tersebut. Kalau kata MA10, maknanya dia adalah rangkuman untuk 10 hari punya harga dibagi dengan 10. Kira ambil contoh dia macam purata lah. Purata, kita tambahkan. So dekat situ dia kira kata dia nilai tambah lah harga purata tersebut. Okay, so itu maksud MA. Dan kemudiannya MA30 ni pula adalah hasil bahagi 30 hari. 30 hari. So, 30 hari kita dapat informasi harga untuk 30 hari. Okey. Sekarang ni, apa yang diorang maksudkan? Apa MA ni beri? Maklumat ni beri. Okey, sebagai chartist atau dalam technical analysis ni, menggunakan MA, penggunaan MA ni hanyalah untuk mengetahui kekuatan trend. Kita nak tahu trend tu dia bukan kekuatan trend. Maaf saya, kita nak mengetahui trend tu ke arah mana. Dia masih lagi dekat arah yang kita panggil sebagai arah yang uptrend, ataupun consolidating ataupun downtrend. So dia ada 3 trend. Okey, itu insyaAllah nanti one day kita akan fokus pula macam mana nak trend. Hari ni saya try guna MA lah. Okey, so bila nak trade guna MA ni? Bila nak trade? Bila masa tuan-tuan dan perempuan rasa sesuai, ataupun rasa bila tengok MA ni tadi, tuan-tuan dan perempuan dah confident lah nak guna MA ni tadi. Sebab ada sesetengah orang dia tak biasa dan familiar nak guna MA ni sebab dia tak faham tentang MA ni. Dan sebab apa dia tak faham? Sebab MA ni dia sifat dia sangat simple. Simple, tapi dia tak bagi banyak information. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan bila guna MA ni, tuan-tuan dan perempuan tak ada restriction kata nak kena guna 2 MA ataupun nak guna 1 MA. Tak ada. Tuan-tuan dan perempuan boleh pilih sama ada nak guna berapa banyak MA sekalipun, tuan-tuan dan perempuan boleh guna. Katalah nak guna 30 MA pun boleh. Kalau macam ni, saya tak contoh saya nak letak 4 MA, saya nak letak 5 MA. So dekat sini saya letak 6 MA. So dekat sini bila nak guna MA ni, dia tak kisah nak guna berapa banyak. Dan dalam umur ni, lagi banyak MA yang kita guna free je. Tak ada masalah. Boleh guna secara percuma. Okay, so jadi saya memang galakkan lah kita buka akaun Mumu dan trade di sini memang selesa dan sesuai. Tapi hari ini sebabkan dalam kelas ni saya akan ajar tuan-tuan dan perempuan macam mana nak trade MA. Dan method yang saya guna ni, saya belajar dengan salah seorang sifu yang saya bagi tahu dalam Malaysia ni dia antara yang sekarang ni one of the best lah. Dia Baba, orang Baba. Dia memang kira the best lah. Dia mewakili Malaysia untuk mempromot dia mewakili Malaysia MPOB
promote minyak sawit dekat pasaran dunia, tapi dia fokus dia dekat dalam instrumen tu sendiri. So jadi tuan-tuan dan perempuan bolehlah saya akan share dengan tuan-tuan dan perempuan bagaimana dia punya kaedah trading. Okay. So saya share dengan tuan-tuan dan perempuan bukan saya punya tau, tapi dia punya. Dan tapi dalam masa yang sama tuan-tuan dan perempuan dia memang kata gunalah. Tak ada masalah. Okay. So sekarang kita dah nampak ada 2 MA. Kalau saya tak akan guna 2 MA. Saya akan guna 1 MA sahaja. 1 MA sahaja. Okay. Saya letak 1 MA. Lain semua saya tutup. Okay. Saya nak pakai, ingat kalau untuk pakai method yang saya ajar ni, kita akan pakai MA50. Okay, MA50. Okay, MA50. So sekarang ni saya letak MA60. Okay, saya edit dulu. Dia boleh edit sebenarnya MA ni. Kita nak MA50. Okay. So, MA kita pakai ni warna hijau. Dan dia adalah MA50. Okay. So, sekarang ni saya harap tuan-tuan dan perempuan follow saya lagi. Kalau nak tukar warna boleh bagi tahu kat saya. Saya boleh tukar warna. Tak ada masalah. Okay. Tapi kalau rasa warna ni okay, kita maintain je lah. Baik. Pertama sekali, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok di depan ni, MA saya warna hijau. Okay. Dan chart saya warna ni. Kita tukar lah. Saya rasa warna ni mungkin ada yang keliru nanti. Sebab saya ada customer. Saya pernah ada klien. Saya pernah ada student lah. Student saya, dia apa ni nama dia? Warna dia susah nak bezakan warna. Jadi bila MA ke apa ke indikator ni kadang-kadang dia boleh keliru lah. So saya tukar dulu warna. Kita ambil warna cerah sikit Kita try warna cerah sikit supaya tuan-tuan dan perempuan boleh nampak. Okay. So sekarang ni saya dah pakai MA. Okay, MA50 warna kuning. Okay, baik. Pertama sekali, bila saya pakai MA, sesuatu MA, dia ada sebab. Okay, ingat saya pakai sesuatu MA ni dia ada sebab. Sebab yang paling utama saya pakai MA adalah, sesuatu MA itu adalah trading days. Hari dagangan. Berapa hari dagangan. So bila kita cerita pasal hari dagangan MA50, maknanya adalah 50 hari dagangan. So sebab tu saya pakai MA50. Berapa hari dagangan. MA tu MA50 maknanya 50 hari dagangan. Kalau saya pakai MA30, saya pakai MA30 hari dagangan. So itu jelas. Kalau ada soalan tanya kenapa pakai MA50. Saya pakai MA50 sebab dia 50 hari dagangan. 50 hari dagangan ni, salah satu sebab dia ialah dekat dalam bursa ni, kita tahu dalam setahun kita dalam seminggu kita ada 4 minggu. Dalam sehari ada 50 hari. Dalam seminggu, dalam sebulan ada 4 minggu. Dalam seminggu ada 5 hari. Betul kan? Okay. So 5 kali 4 20. Okay. Bila kita cerita 20 hari, kita dapat 1 bulan. Bila kita dapat 40 hari, 2 bulan. Kenapa saya tambah lagi 10? Sebab okay, ini saya share dengan tuan-tuan dan perempuan. Kenapa kita pakai MA50? Sebab MA50 kebiasaannya kita akan dapat harga yang dah cover berita untuk 1 kuarter. Okey, 1 kuarter sebab dalam pelaburan saham ni dia ada 4 kuarter. Kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4. Okey, so MA50 dia cover berita 1 kuarter, 1 kuarter, 1 kuarter, 1 kuarter. Apa-apa berita pun. Okey, so sebab itulah prinsip technical analysis ni mudah. Prinsip technical analysis ni mudah. Dia tak kisah apa yang berlaku dalam berita, tapi dia kena tahu timing dia bila. So dekat situlah kita guna MA50. Ada juga yang guna MA100 sebab dia nak cover 2 cycle of news. Okay, so ini salah satu sebab lah kenapa kita pilih MA50. Dan benda ni juga, sekejap lagi saya tunjuk supaya tuan-tuan dan perempuan jelas tentang MA50 ni boleh digunakan. Kenapa boleh digunakan? Okey, pertama sekali,
kalau kita lihat di dalam depan saya ni, dalam MA50 yang saya share ni, tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat harga tu bergerak mengikut MA ni. Nampak MA ni jelas nampak dia bergerak. Okey? Dan bila dia bergerak, bila menggunakan MA50, di sini kita dapat lihat harga itu kekal berada di atas line ni. Nampak tak dia kekal? Okey, dia jatuh sikit pun, dia patah balik masuk ke dalam line ni. Dia jatuh sikit pun, dia naik atas line ni. Yang banyaknya dia main atas line ni je. Secara purata dia, kebanyakan masa harga tu di atas line MA50. Maknanya MA50 ni boleh memberikan informasi tentang apakah trend harga. Okey. Okey, ingat tu kalau MA ni jelas dia bergerak kat dalam ni, dia boleh bagi tahu tentang trend harga. Okey, pertama dia. Kita tengok dekat sini. Ni MA50, ni MA50 dan dekat sini juga apabila harga tu berada di bawah MA50, dia dekat bawah MA50 tau. Dia bukan dekat atas. Dia dekat bawah MA50. Kita tahu harga tu ada tekanan. Dan dia tidak susahlah nak terlepas daripada dia sebenarnya dia berada dalam downtrend. Dan dekat situ juga dia ada tekanan untuk turun lebih rendah. So jadi ini betul. Tuan-tuan dan puan-puan tengok ni dalam fasa ni kita tengok ni dalam fasa ni. Tengok dalam fasa ni. Nampak tak? Harga tu dalam banyak hari dia masih lagi berada di bawah, tak lepas tiba-tiba dia turun rendah bawah. Secara rasional dia memang harga tu nak jatuh ke bawah. Okey? Dan bila dia dah jatuh ke bawah, dia naik balik. Kali ni dia naik balik, dia naik atas. Dia tembus. Lepas tu dia main dekat sini, dia naik lagi. Dia touch sini lagi, dia tak lepas lagi. Perasan tak, dia test banyak kali, harga tak lepas. Dan ini menunjukkan kekuatan lain ni intact ataupun kekuatan lain ni kekal dan dia memberikan hasil yang sangat-sangat lumayan lah. Bermula daripada sini, kita ambil contoh kita ambil dari sini sampai atas ni, kita dapat tengok harga meningkat sebanyak, kalau kita tengok daripada ni 1.2 sampai atas ni kita dah dapat dalam 100% lebih, 79% peningkatan. So jadi tuan-tuan, inilah contoh MA. Inilah penggunaan MA secara mudah, secara simple. Okey? Sebenarnya ada banyak lagi detail. Sebenarnya nak kajian ni memang banyak. Tapi biasa kita jangan complicate things. Kita jangan rumitkan perkara. Jangan rumitkan kita punya dagangan. Kita fokus kepada cara paling mudah. Inilah cara dia yang paling mudah. Tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan. Ini dekat Farm Fresh. Okey. Kita pergi pula dekat saham-saham yang lain. Dekat luar ni ada banyak saham sebenarnya tuan-tuan. Bukan ada Farm Fresh je. Okey. So dalam umur ni kita ada banyak saham. Okey. Saya pergi ke market dan saya nak apa saham dekat Malaysia. Okey, minggu lepas kita tengoklah antara saham yang terbaik. Okey, saham yang terbaik kita tengok dalam industri industri contohnya lah kita pergi dekat saham healthcare, kita tengok KPJ. Kita tengok saham KPJ macam mana. Okey, ini saham KPJ. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Sama macam saya cakap, selagi mana kalau harga tu dia break ke bawah, dia akan turun downtrend. Tapi kalau harga tu kekal di atas, kekal di atas, dia akan maintain dan dia akan bull ke atas. So dekat sinilah fungsi dia. Bayangkan ini KPJ tuan-tuan dan perempuan, kita tengok dalam full screen. Tuan-tuan dan perempuan tengok nampak tak harga tu bermain? Nampak tak? Ni MA50. Selagi MA50 tu kekal, dia boleh naik lagi. Dia kekal. Dia break ke bawah. Sebelum kita buat action tu kita tengok. Dia break ke bawah. Kadang kalau sini kita biasa nak protect kita punya ni, kita boleh take profit. Tapi bila dia naik atas balik, dekat sini kita boleh naik balik. So ini MA50 ni simple je tuan-tuan. Nak trade guna MA50 ni adalah trade yang paling simple yang saya boleh share dengan tuan-tuan dan perempuan. Dan dia tidak mengambil kira kata kita nak kena guna
technical yang paling tinggi tak. Trade MA50 je. Dan knowledge ni, ya, ilmu ni diberikan oleh seorang pakar technical analysis yang memang dah lama otai lah. Kalau tuan-tuan kenal dia pun, biasa dia memang terkenal lah. Dan dia bagi guna MA50 je. Sebab trading ni, okay, tuan-tuan dan perempuan, trading ni dia bukan semestinya kita nak dapatkan sharp entry, kita nak dapatkan semua ni, tidak. Kita sebenarnya bila kita trading ni, kita nak dapatkan kefahaman tentang harga. Tu yang paling penting, kita nak faham tentang harga. Okay, so kita pergi pula dekat market yang lain. Kita pergi dekat macam saham yang lain. Okay, kita tengok 99 Speedmart. Okay, tapi 99 Speedmart ni tak syariah. Okay, saya tak galakkan. Ini semua education dia. Kita tuan-tuan dan perempuan tengok. Nampak tak 99 Speedmart ni? Dia naik macam mana? Tapi ini dah terlalu naik ni. Apa kata kita cari saham-saham yang lain lagi lah. Yang lain lagi. Kita pergi saham Malaysia. Kalau ada nak saya reviewkan saham daripada technical analysis, boleh komen, kita boleh review, kita boleh tengok saham-saham apa dan saya boleh bagi tahu tentang harga. Ada yang bagi tahu tentang Pharma. Pharma ni pada satu masa dahulu dia salah satu saham yang kita panggil defensive stock lah. Dia memang terkenal sebagai saham defensive stock. Dan ketika dia menjadi saham defensive stock, waktu tu dia tidak fluctuate sangat-sangat tau. Tak ada volatility, kurang volatility. Okay, tetapi sekarang ni kita lihat dia dah terlalu banyak volatility. Okay, first kita tengok Pharma. Dalam Pharma ni, chart yang saya gunakan, okay, ni kaedah cara saya bagi tahu macam mana technical analysis. Pertama dia tengok dulu apa candlestick ataupun harga yang tengah digunakan. Katalah saya tengah guna chart candlestick, nombor 2 dia saya gunakan daily time frame. Chart candlestick saya gunakan daily time frame, okey. Dan dalam Momo punya application di sini candle ke apa semua percuma dan memang ada dibekalkan. Okey, boleh digunakan dengan efisien dekat dalam ni. Okey, pertama sekali kita tengok pergerakan harga dia menggunakan MA50. Okey, menggunakan MA50, tuan-tuan dan perempuan boleh nampak dekat sini MA50 untuk Pharma Niaga ni kita jelas. Kita dapat tengok apabila berlaku kenaikan atas kepada line tu, kita dapat nampak dia boleh ada uptrend. Sama juga bila harga tu turun daripada line tu boleh berlaku downtrend. Okey, kita mikroskop satu-satu. Okey, ini naik. Okey, yang ni dia naik tapi dia go downtrend, turun bawah ni dia break, dia turun bawah ni. Okey, kat sini dia naik, dia keluar tapi tak lepas, dia turun bawah balik. Keluar tak lepas, dia turun bawah balik. Yang ni dia naik. Okey, sini saya share dengan tuan-tuan dan perempuan. Malam ni kebetulan siapa yang tengok, alhamdulillah rezeki tuan-tuan dan perempuan. Ini saya namakan dia sebagai ini bukan saya namakan, memang nama dia adalah sebagai gap. Okey, apabila dalam trading berlaku gap, berlaku price gap. Satu perkara yang tuan-tuan dan perempuan kena sedar, rules ataupun undang-undang dalam price gap, apabila gap ni berlaku, gap perlu ditutup. Okey, gap berlaku. Kalaulah gap tu ke atas, gap ke bawah perlu ada. Gap perlu ditutup. Okey, dia macam ni. Apabila harga tu terbuka tiba-tiba, dia perlu ditutupkan semula. So inilah yang terjadi. So sebab itulah bila ada gap macam ni, seorang trader dia tak nak trade pun. Saya jarang nak trade gap. Dalam instrumen lain pun kadang-kadang kita tak minat nak trade gap. Bahaya, sangat bahaya. Kita suka trade yang ada flow macam ni. Ada flow ni kita suka trade. Okay, so baik. Nampak? Gap tutup, gap terbuka, gap perlu ditutup. Okay. Gap ni terbuka, gap perlu ditutup. Turun, dia perlu naik. Sebab gap ni dia mematahkan semua idea lah. Okay. Baik. Sekarang ni kita pergi pula tentang apa yang berlaku dalam semasa.
Pertama sekali, kalau kita tengok Fahma Niaga sekarang ni, Fahma Niaga, dia masih mengekalkan kekuatan trend dia daripada tarikh April hari tu sampai ke tarikh terdekat ni, dia masih mengekalkan uptrend dia. Akan tetapi, paling baru, recently, dia dah breakout, dia dah keluar, turun ke bawah, harga dia turun ke bawah dan harga dia sedang mencuba untuk bermain lah. Dia testing. Kalau dalam term English dia testing benda ni. Okay, sebagai seorang trader yang menggunakan ML50, okay, biasanya dalam ketika ini kita tidak akan membuat apa-apa keputusan nak beli atau jual ke apa, kita tidak membuat apa-apa keputusan. Tetapi kalaulah saya seorang trader, maksudnya saya seorang position trader lah, dalam situasi ni apa yang saya buat, kadang-kadang mungkin saya nak protect lah sebab saya nampak ni ada macam downtrend kan. Saya akan ambil take profit sikit ke apa ke, saya akan ambil. Tapi kalau kata saya nak tambah position, dia agak beresiko sikit. So, apa yang biasa saya buat, saya mungkin akan take profit sikit. Sebab ini adalah situasi yang paling beresiko untuk kita ambil any position. Okay. Saya selesa bila kalau saya nak tambah position atau saya nak masuk, saya selesa bila saya dapat satu macam ni. Saya dapat satu macam ni, situation macam ni. Okay, nampak tak ada straight white horse ni? Ini dia akan naik ke atas dan dia akan bull. Dekat sini sebenarnya kita dah boleh dapat banyak. Dekat sini pun, daripada sini kita naik ke sini, biasanya ini dari bawah ni atas ke sini, ini dalam 70% dah naik. Okay, so ini tuan-tuan dan puan-puan, kena jelas, kena clear. Semua benda ni, ini adalah apa yang saya panggil sebagai idea. Trading idea, kaedah pemikiran. Macam mana kita nak berfikir bila kita trade tu lah. Tak semestinya semua kita nak kena masuk. Tidak. Ada macam ni, jadi macam ni kita tengok dalam situasi macam ni. Situasi macam ni, yang ni tak payah buat keputusan apa-apa, pun tak apa. Tak payah nak masuk. Tak payah nak kelang kabut, nak masuk, tak perlu. Okay, so inilah dia. Dia punya ni. Dan yang paling penting sekali, tuan-tuan dan puan-puan, MA50 ni adalah asas, teknik asas. Dia sebenarnya, dia boleh bergabung dengan beberapa indikator lain lah. InsyaAllah nanti time by time kita akan go through dengan beberapa indikator lain supaya tuan-tuan dan puan-puan jelas. Tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang bagaimana saya nak buat keputusan lebih tepat, lebih baik. So perkara-perkara ni semua adalah kita kata future discussion yang kita akan bincangkan dalam Jejak Labu. Dan mana-mana yang berminat nak buka akaun, yang berminat nak masuk dalam akaun pelaburan Mumu, saya sangat galakkan untuk DM saya dan saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk buka akaun Mumu dan supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat akses semua peralatan yang saya tunjukkan, tools saya tunjukkan di atas ni. Professional tools, ini sangat professional. Ini sangat professional dan ini juga adalah satu tools yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan dalam handphone nanti. So ini memang professional lah. Ini saya belum cerita lagi real time quotes dia, buying queue dia. Ini memang saya solid lah. Bagi saya solid. Okay, so sekian saja daripada saya dan insyaAllah kita akan berjumpa dalam masa yang lain. Terima kasih buat yang tengok sampai habis sesi saya. Kalau ada apa-apa soalan, saya buka lagi. Kalau ada apa-apa soalan, boleh nak tanya. Kalau ada lagi lah. So, start nak naik. Dia macam, Vantris apa baru nak start lah kan untuk naik. Dia akan stop bila keluar candle merah ke macam Pharma. Okay, tuan. Vantris. Boleh clarify Vantris tu apa? Okay, so biasanya dalam saya ni hari ni saya tak ada ajar tentang knowledge tu. Sekarang saya tak ada share information tentang candlestick. Sapura Energy nanti saya tengok kejap. Okay, buat masa hari ni sekarang ni saya tak ada share berkenaan dengan ilmu candlestick. Saya hanya gunakan MA. Macam mana kita nak guna MA? Tapi saya faham apa yang tuan tanya. Nanti insyaAllah nanti saya akan guna bagaimana kita boleh integrate dengan candlestick punya idea. Dan sebenarnya saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan,
candlestick bukannya satu-satunya candlestick yang paling hebat. Bukan, maksud saya minta maaf. Bukanlah paling sharp, tapi dia ada lagi candlestick yang cukup ada lagi jenis-jenis yang kita boleh guna. Dan insyaAllah stick dengan jejak labo, tuan-tuan dan perempuan akan dapat knowledge tu. Okay, ada orang tanya Sapura Energy. Saya pun dah lama tak tengok Sapura Energy ni. Ini antara stok yang dulu saya cuci tangan lah. Saya tak berani nak apa? Nak touch sangat. Tapi kita tengok, tak ada masalah. Sapura Energy Oh, kita nak tengok tickers dia. Apa nama tickers dia? Sebab dah lama tak buka Sapura Energy ni. Oh, Vantris. Okay, oh Vantris Energy. Baik. Saya minta maaf. Saya memang ni tak ada dalam saya punya apa nama dia? View. Salah satu sebab dia ialah company ni agak ada isu juga. So biasanya kita akan try to avoid lah. Ini Warren. Saya biasa try to avoid lah company-company yang ada apa yang kita panggil sebagai dia punya Vantris nama baru. Betul tuan? Yes, Vantris nama baru. Sekejap Vantris Energy. Dia punya tickers Vantris. Ini Warren dia tau. Dia punya mother share apa nama dia? Underline VANTN. VANTN. Ya, okay dah. Ini satu contoh counter-counter yang saya cakap dari awal tadi lah. Biasanya saham-saham ni kita try sangat-sangat. Kalau boleh try to sedikit lah saya cuba untuk tidak trade lah. Sebab apa? Okay, kenapa saya cakap saya tidak trade? Okay, pertama sekali waktu ni cantik. Waktu ni dia bukan cantik lah. Ni downtrend. Sebenarnya dia dah downtrend agak lama daripada 2013 sampai sekarang dia downtrend. Apa yang merisaukan saya ialah bila kita cerita pasal satu saham tu kan, kita tengok dalam technical analysis dia, apabila kita dapat ini yang kita panggil sebagai candle sikat lah, ataupun candle sikat lah. Candle sikat ni sebenarnya dia kalau sikat dia tu sikit-sikit tak apa tau. Tapi kalau sikat dia banyak macam ni, sikat tebal ni, ini ada kawan saya suka panggil sikat kutu lah. Kalau dapat sikat kutu punya ni, ini bahaya dia ialah ini selalu kena play dengan dia, senang kita terdedah lah. Kita punya fund ni terdedah dengan insider play lah. Sebab apa? Dia tidak mudah untuk, katalah apa yang berlaku ialah volume dia tak terlalu banyak. Dan dalam masa yang sama volume tak banyak, dan kita juga kadang-kadang orang yang beli tu satu dua orang tu je. So kita boleh tengok, kalau kita tengok dekat summary macam ni tuan-tuan dan perempuan, kalau dalam Momo, salah satu kelebihan Momo ni tuan-tuan dan perempuan boleh dapat ni. Ini dia punya buying tickers pada last week lah. Okay, kita boleh tengok Kadang-kadang okay. Ni bukan waktu sikat tau. Sekarang ni waktu ni nampak. Saya faham kenapa orang berminat lah. Sebab waktu ni, ketika ni dia naik tinggi. 29% 29% dia naik waktu ni. Sangat tinggi. Dan kalau kita tengok waktu ni, okay,
Dekat sini kita boleh check, nampak buying ni. Buying memang tinggi. Akan tetapi kena faham dia adalah counter yang sangat berat nak naik. Sebab dia punya counter issue, dia punya stock issue sangat besar. Kalau dia naik banyak macam ni, biasanya ada play lah. Biasanya there's a issue lah. Okay, apa yang play yang pertama, biasanya apa yang saya boleh cakap dalam ni, mungkin ada dia punya sama ada dia dapat projek ke, dia dapat apa ke. Biasanya kita boleh tekan news, kita boleh tengok. Okay, Vantris Energy saw Q3 BIMB upbeat affirm buy. Okay, nampak? Ini salah satu benda yang biasanya akan push the price. Institution akan masuk. Okay, dia dalam news. Okay, technical analysis, kalau kata kita nak trading guna MA50 ke apa ke, kita biasanya tak boleh. Okay, nanti insyaAllah pada sesi-sesi yang akan datang, saya akan ajar bagaimana kita nak trade scalping. Kita nak scalp. Ni biasa orang scalp. Orang akan scalp pada daily lah. Bila ada news, kita akan scalp. Tetapi satu benda yang kena cautious dekat sini ialah ini. Ni tuan-tuan kena cautious. Dia ada gap. Macam saya cakap tadi, bila ada gap, dekat sini akan ada isu lah. Dia dah ringan sejak buat consolidating hari tu. Okay, mungkin betul saya tak follow. Cuma apa yang saya tahu sebelum ni, dia agak berat juga nak naik. Tapi dah ringan, nanti saya akan check balik lah. Cuma ini some of the news lah. InsyaAllah kita boleh review sama-sama. Saya akan monitor balik counter ni. Sebab saya, untuk energy, kita kata dalam energy ni ada beberapa company yang memang berada dalam overview lah. Saya tak trade semua. Saya akan trade beberapa yang saya rasa ada strong fundamentally. Okay. So, dekat situ tuan-tuan dan perempuan, kita kena faham strategi yang kita gunakan untuk benda ni dia perlu sesuai. Jangan pakai MA50 untuk trade counter-counter macam ni. Dia tak boleh pakai. So, dekat sini kita perlukan ada yang lebih advance. Method yang lebih advance, dan biasanya kita pakai trading by order book lah. Trading order book biasanya untuk counter yang bawah. Penny stock ni biasanya kita akan trading order book. Okay. So, insyaAllah nanti one day kita akan tu antara topik-topik yang kita akan review. Topik-topik yang kita akan cover dalam apa ni nama dia, Jejak Labo. Bagi sesiapa yang berminat, bagi sesiapa yang kata, oi, channel ni bagus lah, boleh like, share, dan boleh share dengan kawan-kawan. Dan kalau yang nak buka akaun Momo, boleh roger saya. InsyaAllah saya akan bantu. Dan kalau yang nak, kalau lagi satu, siapa yang nak belajar ataupun nak bersama dengan saya, sentiasa follow kita punya account, dan saya akan bantu. Boleh PM saya. Buat masa sekarang ni saya tak boleh letak nombor lagi. Yes, saya akan coach. Biasanya saya akan coach. Saya akan bagi setiap hari. Saya memang live menggunakan Momo. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok live, boleh belajar, boleh tanya soalan apa-apa. Kalau perlukan personal session, boleh bagi tahu dekat saya lah. Cuma bila dah buka account tu, sebelum deposit ke apa ke, biar dulu coaching dengan saya. Biar kita jumpa, kita discuss, supaya tuan-tuan dengan perempuan jelas apa yang nak buat. Sebab kadang-kadang kita dah buat, kita nak trade, tapi dalam masa yang sama kita sebenarnya tak ada masa nak trade. Kita apa yang kita buat, kita tengok-tengok, tuan full time trader ke? Masya Allah, saya bukanlah full time trader. Saya ni orang, okay, bagi yang baru bersama dengan saya, nama saya Muhammad Azmi bin Abdul Rahim. Saya dah berada dalam industri dah lama. Dulu saya adalah trader institution. Saya trade institution. Sekarang ni saya trade geli-geli je. Saya segan nak guna full time trader ni. Saya trade geli-geli. Tapi dulu saya adalah institution punya trader. Saya beruduk, saya handle fund lah dulu. Saya bukanlah fund manager, tapi saya analyst untuk fund, untuk institution lah. Dulu saya buat dia macam mana nak trade apa semua saya buat lah. Saya fokus saya dulu adalah fund agresif, di mana dalam fund agresif tu kita masuk market, kita keluar market sangat laju, sangat cepat. Dan dalam masa yang sama saya juga quite trade futures. Ada trade futures, saya pun membantu orang untuk trade futures.
Cuma baru-baru ni saya nekat nak buat company sendiri. Maksudnya saya nak share information berkenaan dengan bagaimana kita nak interact dengan market mengikut cara yang betul lah. Okay, so insyaAllah saya masih baru. Saya pun baru dalam seminggu ni lagi, tapi dah banyak feedback yang baik-baik saya share dengan tuan-tuan dan perempuan. Kalau buat pengalaman, insyaAllah saya quite well experienced. Saya ada sijil daripada SC. Saya ada modul-modul. Contohnya modul fund management, modul asset management, semua dalam SC saya dah lulus. Saya ada. Kalau nak cerita pasal ni lah. Tapi nak kata saya full time trader tu segan sebenarnya tuan. Full time trader ni saya bagi tahu besar dia punya ni. Tapi tuan-tuan dan perempuan, insyaAllah kalau yang nak jadi full time trader, nak DM macam mana? Boleh DM dekat TikTok. DM je dekat TikTok. DM kat TikTok. Nanti insyaAllah saya akan bantu tuan-tuan. Okay. So sekian saja daripada saya. InsyaAllah video-video ni saya akan ada buat recording. Nanti boleh kalau nak recording, nak ulang balik, boleh tengok dekat channel yang merah tu lah. Ikon video yang panjang yang merah tu. Boleh tengok di situ. Sekian. Terima kasih bagi yang masuk dan insyaAllah kita sama-sama memberikan maklumat yang baik. Kita berkembanglah ilmu tu supaya tuan-tuan dan perempuan boleh menjadi pelabur-pelabur yang bijak. Itulah cita-cita jejak labur.